Okey, cara kita nak add buku dalam handphone, kita search dekat App Store atau Play Store, mini pause daripada buku. Okey, kemudian kita download. Okey, dekat sini kita nak record transaction POS lah, transaction yang kecil-kecil ni, yang tak nak invoice. Okey, lepas download kita buka, masukkan subdomain kita. Kalau tak ingat subdomain, cek balik email masa kita daftar buku. Okey, masukkan email address yang kita daftarkan untuk akaun buku kita. Okey, ni sama dengan yang kita register dekat website tu. Kemudian masukkan password. Okey, klik pada sign in. Okey. Okey, so ni adalah interface kita. Okey, akan ada nama company yang kita daftarkan. Okey, company profile ni kita dah setting dah dekat web, tapi boleh tukar kat sini. Okey, printer setting semua kita boleh add kat sini lah. Kalau ada printer receipt yang kecil, kita boleh connect melalui Bluetooth. Okey, setting apa nak tulis kat receipt, letak logo ke tak, yang ni ada dekat sini juga, ataupun boleh setting dekat website juga, dekat laptop ataupun dekat tablet. Okey, so semua setting tu ada kat sini juga kalau nak buat setting lah. Okey, so menu dia ada kat bawah ni, ada dashboard, order, customer, product. Okey, kat order ni senarai order, kat customer ni senarai customer. Yang ni pun kita boleh add dekat dalam web. Okey, so kalau nak add boleh masuk nama dia, nombor telefon, alamat. Okey, produk adalah produk yang kita jual. Yang ni pun boleh add dekat website. Boleh refer video-video macam mana nak add dekat website tu. Tapi kalau nak add dekat sini pun boleh. Contoh kita masukkan kerepek pisang. Boleh masukkan gambar kalau nak. Barcode, kalau ada barcode, kita ada barcode scanner. Kita boleh masuk juga kat sini. Kemudian kita masukkan harga. Okey, harga ni kalau kita biar kosong pun boleh. Cuma setiap kali jual tu kita kena adjust lah harga. Okey, masuk order baru, klik order. Okey, customer, kalau kita tak pilih dia cash sale lah. Ataupun kita boleh pilih nama customer yang kita dah save. Okey, contohnya Irwan & Co ni. Okey, kemudian kita klik pada add product. Okey, pilih produk yang kita nak jual. Kita boleh type. Kalau ada barcode scanner, kita boleh scan. Okey, contoh keripik pisang kita add tadi. Okey, kemudian kita boleh masuk produk lain. Ataupun kalau ada satu je yang kita nak jual, klik pada save. Okey, so option yang kita ada boleh email receipt. Kalau ada printer yang kita link, kita boleh print lah. Okay, kalau nak cancel, klik void.